Peristiwa yang keempat, Nabi telah melihat keadaan sekumpulan manusia. Manusia pada rupanya, tapi haiwan pada tingkah lakunya. Mereka hanya memakai cawat menutup kemaluan hadapan dan belakang saja dengan sepotong kain. Mereka merangkak-rangkak seperti unta dan kambing ke sana kemari sambil bersuara keras meragut memakan pohon kayu berduri dan pokok berbuah keras yang sangat pahit serta batu-batu panas dan kerikil tajam yang berkeadaan begini dahsyat sekali. Nabi tanya, ini siapa ni? Jibril berkata, mereka inilah orang-orang yang di dunia dahulu tidak menunaikan zakat. Inilah keadaannya. Ini hablu minallah ke hablu minan nas? Hablu minan nas. Okey. Kemudian Nabi jumpa pula dengan satu peristiwa sekumpulan manusia yang ada di hadapan mereka dihidangkan seketul daging yang telah dimasak di dalam periuk, dan juga dihidangkan seketul daging yang mentah berbau busuk, tapi mereka mengambil makanan dari daging yang mentah lagi busuk itu, dan mereka tidak mahu makan makanan daripada daging yang dimasak. Jadi Nabi kata, ni siapa? Inilah manusia yang, inilah seksaan bagi mereka yang berzina.